To my knowledge, you would be a great candidate to take part in this study. Will you be interested to take part? Yes. Okay. Okay. Kenalkan diri anda. Melayu ke? Yeah. Hai, nama saya Nur Afrina Betty Zulkifli. Nama matrik 299-999. Saya seorang pelajar semester 4, jurusan Sarjana Muda Komunikasi dengan kepujian. Saya dari School of Multimedia Technology and Communication. Okay, seberapa kerap anda menonton iklan dan di mana anda biasanya melihat? Contohnya di televisyen, media sosial atau sebagainya. Kalau iklan saya selalu tengok dekat YouTube ataupun social media macam TikTok. So, sebenarnya Cik Afrina tengok iklan tu adalah secara rela ataupun dia macam Cik Afrina scroll-scroll ada nampak iklan? Selalu macam scroll-scroll nampaklah iklan tu. Tapi kalau iklan tu iklan perayaan, saya cari sendiri. Saya yang cari. Dan yang kedua, jenis iklan yang bagaimanakah anda rasa paling menarik atau mudah diingati? Oh, kalau saya suka iklan, tahu tak during macam festive season, macam hari perayaan, diorang buat iklan tentang hari perayaan dekat Malaysia. Contoh macam big corporate companies dekat Malaysia macam Petronas, Shell, Puslaju dan sebagainya. Yang macam iklan-iklan yang lama lah. Yang macam tu saya rasa menarik. Okay, soalan yang ketiga, apakah elemen yang dalam iklan tu biasanya menarik perhatian? Contohnya macam visual dia, muzik, cara mesej dia. Sebab iklan tu kan tentang perayaan. Selalu company-company ni cuba untuk sampaikan mesej yang macam emotional lah. Macam benda yang kita boleh relate as a Malaysian. Lepas tu saya suka bila diorang put effort macam visual yang diorang record dalam iklan tu menarik. Macam very film-like macam tu. Apakah, bagaimana perasaan anda biasanya selepas menonton sesuatu iklan? Depends on the ads lah. Macam kalau ads tu emotional lah. Lepas tu kalau happy, saya happy. Macam tu. Macam tadi dari segi elemen advertisement yang boleh grab Cik Afrina punya attention kan. So kenapa Cik Afrina rasa elemen-elemen ni menarik perhatian? Apa tu elemen iklan? Macam contoh visual, muzik, dari segi message. Sebab iklan yang saya tengok tu usually macam dari company dari Malaysia lah. And then message yang diorang sampaikan dalam iklan diorang tu macam closely related dengan kita as Malaysian. And then visual diorang pun menarik. Okay, apa pendapat Cik Afrina kalau iklan tu digunakan warna-warna yang terang, lepas tu muzik yang kuat, and then dia punya visual tu sangat dramatik? Dia bergantung macam mana dia edit iklan tu. Sebab kalau ada setengah iklan macam memang sesuai macam tu, macam muzik yang kuat, color yang terang kan. Tapi ada setengah macam editing dia tak nice, so macam tak seronok nak tengok, tak menarik nak tengok. So macam saya akan skip je. Okay, soalan seterusnya, sejauh mana anda rasa iklan mempengaruhi keputusan anda untuk membeli sesuatu produk? Dia tak buatkan saya nak beli produk tu, tapi dia just buat saya macam teringat dekat brand tu. Dia macam dia buat personal branding tu dekat saya lah. Macam tahu iklan Petronas, saya ingat iklan tu. Macam okay Petronas. Macam tu, macam oh Petronas. Macam tadi Cik Afrina cakap, Cik Afrina tengok iklan tu dan emotional Cik Afrina bergantung pada jenis iklan tu. So, adakah Cik Afrina rasa reaksi emosi Cik Afrina tu mempengaruhi cara Cik Afrina view sesuatu brand tu atau produk tu? Tak juga. Tak. Bila kita tengok iklan tentang suatu produk,
apa yang kita perhatikan dekat produk tu sama ada berbaloi untuk beli ke ataupun perlu dipertimbangkan? Bagi saya dia macam perlu dipertimbangkan lah sebab selalu company ni macam diorang make glory of their product. Diorang macam melebih-lebihkan produk tu. Tapi bila kita beli, produk tu tak apa yang macam kita expect pun macam dalam iklan tu. So kami akan bagi Cik Afrina tengok satu video ni. Dan Cik Afrina kena react lah macam mana cerita dalam iklan ni buatkan apa perasaan Cik Afrina selepas melihat iklan ni. Baik. Dulu. Jangan lagi. Berapa banyak pagar ungu lah. Okay, so berdasarkan penceritaan yang iklan tu, apa perasaan yang Afrina tengah rasa sekarang? Saya rasa sedih awal-awal tu. Lepas tu sekarang saya macam happy lah sebab iklan dia hujung-hujung tu ada elemen humor sikit. So boleh tak describe specific moment dalam iklan tu yang buatkan Cik Afrina rasa macam terkesan dari segi emosi? Waktu orang keep on tanya the main actor yang lelaki tu, anak siapa ni? And then lagi satu, waktu makcik dengan pakcik tu cakap macam diorang sedih lah, orang semua dah balik, tinggal diorang dua je. Lepas tu ada orang nak makan rendang, macam sedih. So adakah karakter ataupun situasi yang dalam iklan tu buatkan ianya relatable kepada Cik Afrina? Bagi saya dekat main karakter tu lah sebab saya rasa macam saya rasa semua orang pernah rasa bila kita pergi raya je orang tanya anak siapa ni, tapi saya tak boleh sebetul-betulnya relate dengan dia lah sebab dia macam dia totally raya dengan stranger. Tapi anak siapa ni yang merujuk kepada saya, orang tanya saya ni macam orang just seriously nak tahu saya anak siapa tu. Macam tak sedih sangat. So adakah penceritaan yang dibawakan oleh iklan Petronas ni mempengaruhi cara Cik Afrina view brand Petronas ni? Kenapa? Ataupun kenapa tak? Mungkin ya, mungkin tak. Kalau macam Ada mungkin satu je. Okay, mungkin ya. Sebab bila saya tengok iklan-iklan Petronas sebelum ni, saya rasa macam saya akan expect diorang buat iklan raya best. Okay. Adakah iklan yang Cik Afrina tengok tadi buatkan Cik Afrina pandang brand ni sebagai satu yang positif? Ya. Adakah Cik Afrina akan consider untuk beli brand minyak brand Petronas ataupun support apa yang Petronas buat lepas tengok iklan ni? Ya, betul. So, soalan yang seterusnya, adakah Cik Afrina rasa storytelling dalam advertisement tu lebih berkesan daripada tunjuk produk sahaja? Betul, setuju. Sebab saya rasa bila bila ada satu penceritaan tentang produk tu, maybe macam secara direct ataupun indirect, saya rasa benda tu lagi menarik, lagi menyentuh perasaan lah. Daripada just macam tunjuk, belilah produk ni. Macam. So, adakah Cik Afrina rasa Cik Afrina lebih ingat iklan yang ada penceritaan daripada iklan yang hanya tunjukkan produk? Penceritaan. How does storytelling help you connect with the brand or product on a deeper level? Macam jawapan saya tadi, I think depend on the message. Kalau message tu relatable, saya pun boleh relate deeply dengan iklan tu. Okay. Nama saya Fatina Filza binti Dain Tajuk. Saya SEM 4 daripada kos multimedia. Dan saya daripada school SMTC. Soalan pertama. Seberapa kerap anda menonton iklan
dan untuk apa? Selalu kerap juga lah. Boleh kata macam daily ke lah tengok iklan. So, platform apa yang ataupun media apa yang anda guna untuk tonton iklan? Contohnya, adakah di TV, YouTube ataupun social media? Selalu macam YouTube ataupun nak tengok drama, selalu nak main game pun ada iklan. Kat TikTok pun iklan, selalu lah. So, adakah anda menonton iklan tu secara sukarela ataupun terpaksa kerana anda tengok benda tu while watching other content? Terpaksa lah mostly. Jarang lah tengok iklan sukarela, mostly terpaksa. Dalam apakah jenis iklan yang Cik Iza rasa ianya nampak menarik dan juga senang untuk diingati? Contohnya mungkin iklan yang kelakar ataupun iklan yang emosi ataupun iklan yang menyampaikan maklumat. Iklan selalunya informasi memang tak dengar lah. Selalu kelakar lah kot mesti. Emotional pun kurang, maybe kelakar kot. Kenapa Cik Iza rasa iklan yang kelakar tu menarik untuk ditonton ataupun senang untuk diingati? Dia macam kadang tu sebab lawak. Macam dia tertarik nak tengok sebab lawak dia asli. Macam tu lah. So, apakah elemen yang dalam iklan yang menarik perhatian Cik Iza? Mungkin dari segi visual dia ataupun dari segi muzik dia ataupun message ataupun humor. Humor, maybe lagu maybe macam tu. Sebab kadang tengok iklan-iklan lagu K-pop kena keluar. Maybe. Kenapa Cik Iza rasa elemen-elemen tu menarik untuk menjadi perhatian? Sebab dia macam ada attention grabber, macam terus buat macam saya rasa macam nak tengok macam tu. So, apa pendapat Cik tentang iklan yang menggunakan bold colour ataupun loud music ataupun dramatic visual? Kadang okey juga yang macam tu dapat tarik orang punya attention instead of gloomy je kan. So dalam banyak-banyak iklan, adakah iklan-iklan jenis macam tu dapat menarik perhatian Cik? Ikut kadang iklan game pun macam terang juga, still tak dapat tarik perhatian. Kalau macam iklan tu macam best ke ada benda yang related, contoh macam benda yang saya nak beli ke macam mana, maybe saya tengok. So apa perasaan Cik lepas tengok sesuatu iklan tu? Adakah Cik rasa gembira, Cik rasa terinspirasi ataupun Cik rasa macam annoying? Annoying sikit lah, yang mostly tak rasa apa. Sebab tengok kadang nak main game macam ataupun nak teruskan ke YouTube yang lain macam tu. Itu je. So adakah Cik rasa emotional reaction tu mempengaruhi cara Cik view sesuatu produk ataupun brand tu? Emotional maybe, sebab kalau maybe time tu saya malas nak dengar apa semua, saya macam tak dengar lah, tak tengok langsung iklan tu. Okay, so saya akan tunjukkan satu iklan ni kepada Cik dan Cik kena react lah. Apa perasaan Cik lepas tengok iklan ni? Macam yang saya suka pun suka yang lawak-lawak. Lepas tu best juga cerita dia. So saya rasa happy kot. Macam tu lah. Ada tak spesifik moment yang buatkan Cik rasa terkesan dari segi emotion? Masa dia berdiri seorang-seorang, lepas tu duduk seorang-seorang, macam merasa left out dekat keluarga yang besar, tapi rasa left out macam tu. So, adakah karakter yang dibawakan ataupun situasi dalam iklan ni rasa relatable dengan kehidupan Cik? Maybe kot, tapi taklah selalu ingat. Sama kot macam yang dia tanya, ni anak siapa ni macam tu. Selalu pun relate lah, kalau balik kampung pun ada orang tanya ni anak siapa, macam tu lah. So, adakah cerita yang saya tunjukkan tadi influence Cik untuk influence Cik kepada sabar? Ya, tak apa. So, adakah cerita yang dibawakan ni mempengaruhi cara Cik tengok brand tu, brand Petronas ni? Kenapa? Ataupun kalau Cik jawab tak, kenapa tak? Tak, maybe tak kot, sebab dia macam tak adalah tunjukkan sangat
dia punya produk ke apa. Maybe kalau tak dia tunjuk video tu je, tak tahu pun tu Petronas. Macam video iklan biasa kan, macam tu je. So dia tak tunjuk dia isi minyak ke apa ke, macam tu. Apakah benda yang sepatutnya ada dalam iklan tu yang rasanya lebih memberi impact untuk Cik rasa brand ni best? Maybe dia isi minyak. Macam tu ada scene macam dia bawa kereta ke isi minyak ke, macam minyak dia penuh ke maybe. Macam tu. Macam rasa lepas ni nak pergi isi Petronas lah macam tu. Tak pun gas makcik tu habis tu. Gas makcik kan. Kita banyak gas Petronas hari ni. Macam okay, kita bagi kat Petronas ni. Jadi adakah Cik rasa penceritaan dalam iklan tu lebih berkesan daripada hanya menunjukkan produk? Tunjuk produk saja pun macam tak best juga. Buat cerita pun saja pun dia tak tunjuk produk pun kurang juga. Ada penceritaan juga. So, adakah Cik akan lebih ingat cerita yang ada, iklan yang ada penceritaan daripada cerita yang hanya tunjuk, iklan yang hanya ada produk? Yang ada cerita maybe bagi saya ingat daripada yang tunjuk produk je macam malas nak tengok macam tu. Saya tak tengok. So, macam mana storytelling tu boleh buatkan Cik rasa lebih connected dengan sesuatu brand tu? Macam mana nak bagi Cik rasa iklan tu boleh rasa connected dengan Cik? Maybe cerita-cerita yang relate kot. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Najwati Jafri. Saya berusia 22 tahun, mengambil kos komunikasi semester 4. Saya dari SMMTC. So, soalan pertama, seberapa kerap anda menonton iklan dan untuk apa? Okay, hampir setiap hari saya menonton iklan, terutama di media sosial. Sebab bila kita tengok, contohnya di TikTok, iklan sentiasa ada seperti video. So, dalam banyak-banyak platform, anda lebih menonton iklan di mana? Saya lebih menonton di TikTok. So, adakah anda menonton iklan tu secara sukarela ataupun terpaksa? Kerana anda tengok konten lain, dia ada iklan lain. Kadang terpaksa sebab tak boleh nak orang kata skip. Tapi kadang ada iklan yang menarik, saya tengok jugalah. So, apakah jenis iklan yang anda rasa menarik ataupun senang untuk diingatkan? Contohnya macam iklan yang kelakar ke ataupun iklan yang emosi ke ataupun iklan yang bermakluman? Okay. Kalau saya, iklan yang saya selalu tengok, saya suka tengok iklan raya. Iklan yang beremosi lah sebab iklan raya ni dia jalan cerita dia menarik. Kan? Walaupun iklan-iklan raya, contoh dia tahun 2018, iklan raya Epic, saya kadang-kadang still tengok iklan raya. Okay. So, kenapa anda rasa jenis iklan yang macam tu menarik anda? Okay, sebab konten dalam iklan tu sendiri, kalau bila raya je okay, kita ada pasti akan ada iklan raya. So penceritaan iklan raya setiap tahun kan dia berbeza kan ikut keluaran syarikat tu sendiri. Jadi saya rasa iklan raya ni dia menarik. Lepas tu ayat-ayat dalam iklan raya tu dia seronok lah. Macam anda cakap, cerita yang dekat iklan raya tu semua menarik semua. Tapi kenapa cerita yang tu dianggap macam anda suka untuk tengok? Kenapa saya suka? Okay, sebab dia iklan raya ni dekat dengan kehidupan cara kita. So kita, okay, bila raya je kita nak tengok macam mana situasi raya tahun ni berlaku. Okay. Elemen yang digunakan dalam iklan yang mana yang menarik perhatian? Contohnya maybe dari segi visual ataupun dari muzik dia ke ataupun dari segi message dia ataupun humor ke? Yang lagi menarik kalau nampak iklan sesuatu iklan saya rasa dari segi visual, sebab kadang iklan ni dia guna warna-warna yang menarik. Tapi kalau dari skala warna yang estetik juga menarik sebenarnya. Kalau dari segi muzik juga iklan dia seronok.
Muzik-muzik dia orang kata jarang lah kita macam selalu dengar. Bukan lagu sahaja. Dari segi ayat-ayat dia pun. Dan mesej iklan ni of course lah sebab kita nak tarik audience kan. Macam mana tertarik tak dekat iklan tu. So mesej yang disampaikan tu saya rasa penting. So apa yang anda rasa kalau sesuatu iklan tu dia menggunakan kala-kala yang terang, muzik yang kuat dan juga visual yang dramatik? Adakah itu macam mengganggu ataupun menyeronokkan lagi? Kalau bagi saya, ia menyeronokkan. Okay, katakan anda tengok sesuatu iklan ni, buat iklan ni, apa perasaan anda melihat iklan tu? Adakah anda berasa happy ataupun anda annoyed dengan iklan-iklan? Bergantung jenis iklan. Adakah anda merasakan emosi anda lebih emosi anda lebih cenderung untuk anda rasa emosi anda terkait bila tengok sesuatu brand tu? Macam contoh anda suka dengan iklan ni, jadi anda suka brand ni. Tak juga. Kalau dari segi brand, kita tengok benda lain lah. Harga, kualiti, lepas tu komen dari pengguna lain. Dari segi brand. So, saya dah tengok iklan tadi. So, apa berdasarkan cerita yang ada dalam iklan ni, apa perasaan cik? Perasaan keliru. Sebab jalan cerita dia. So, ada tak spesifik momen yang dalam iklan ni yang menyentuh emosi? Bila dia scene yang walaupun dia salah rumah, dia tetap nak beraya. Adakah karakter yang dibawakan dalam cerita ni ataupun situasi dia sangat relatable? Relatable. Pernah je berlaku. Pernah je berlaku apa? Okay. Situasi ni pernah je berlaku. Orang tersalah rumah dan bila orang salah, bila tuan rumah tu tak kenal, dia akan macam, ni anak siapa ni, macam tu. So, adakah cerita yang dibawakan dalam iklan tu mempengaruhi anda melihat sesuatu brand Petronas ni? Macam iklan yang dibawakan ni, apa yang buat macam mana? Nak pergi Petronas. Macam tu. Macam view anda kepada brand Petronas ni melalui iklan yang diorang bawakan. Why? Yes or no? Macam tu je. Yes. So, adakah anda akan melihat brand ni dari segi sudut yang positif ataupun negatif? Sudut positif. So, lepas melihat iklan ni, adakah anda akan consider untuk beli produk ataupun support diorang punya inisiatif selepas melihat iklan ni? Ya. Okey. Soalan yang seterusnya, adakah anda merasakan penceritaan dalam sesuatu iklan tu lebih berkesan daripada kita just tayang produk? Ya atau tidak? Ya. Kenapa? Adakah anda lebih ingat iklan yang ada penceritaan lebih berbanding hanya tunjuk produk? Saya lebih kepada penceritaan. Dan kenapa? Sebab kalau ada penceritaan, kita ingat apa yang berlaku. Will you be interested to take part? Yes. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yazid bin Ramzi. Saya umur 22 tahun. Saya student setempat dan saya belajar kos saya adalah media teknologi dan skul saya adalah SMTC. Seberapa kerap anda menonton iklan dan kenapa? Seberapa kerap tu dalam masa seminggu ke macam mana? Boleh. Semasa minggu tu dalam 15 ke 20. Kalau sehari? Sehari mungkin dalam 5 kot. Platform ataupun media manakah yang anda guna untuk menonton iklan? Contohnya TV ke, YouTube ke, social media? Kalau macam platform yang saya guna, saya guna seperti TikTok lah.
Sebab TikTok dia macam mudah untuk akses dan banyak video orang buat dalam satu iklan jadi mudah. So, adakah anda menonton iklan tu secara rela ataupun anda tengok sementara anda dapat iklan tu sementara tengok konten lain? Kadang macam kalau saya nak layan cerita tu, tiba-tiba ada macam kebanyakan iklan macam drama box. Tiba-tiba dia muncul tu jadi short tengok, jadi macam gitu lah muncul video tu. So, secara rela ke tak? Saya ikutkan tak rela, tapi bila dah tiba-tiba ada tu rela lah. So, apakah jenis iklan yang anda rasa menarik dan juga senang diingat? Contohnya adakah iklan-iklan yang kelakar ataupun iklan yang emosi ataupun iklan yang bermaklumat? Bagi saya iklan yang tidak kita expect ataupun punya plot twist. Contoh dia iklan macam iklan pada Thailand lah. Pada iklan Thailand tu banyak benda yang kita tak expect lah menjadi. So, kenapa anda rasa macam tu? Sebab bagi saya tak ramai buat iklan macam tu. Sebab kebanyakan produk ataupun pemasaran dia akan fokus pada produk tu saja. Tapi kalau Thailand dia tak. Dia ambil idea daripada luar kotak tu, dia buka satu yang baru ataupun dia kaitkan cerita tu macam kita pun tak expect. So, macam Cik cakap, iklan tu tak expect apa semua. Kenapa anda rasa cerita macam tu menarik untuk anda tonton? Sebab bagi saya kalau bagi saya lah kan, bagi saya kalau orang tu asyik cerita pasal produk dia je, kita pun macam tak tertarik kot. Kalau dia macam buat sesuatu yang luar daripada kotak kita, fikiran kita pun rasa, oh, rupanya iklan ni pasal produk ni. Begitu bagi saya. So, apakah elemen dalam iklan yang menarik perhatian? Adakah dari segi visual, music, message, humor atau apa-apa? Bagi saya, yang pertama mestilah jalan cerita. Jalan tu, iklan. Yang kedua, muzik. Yang ketiga, mestilah animasi dia. Kalau animasi tak jadi dia iklan dia tak menarik. Apa pendapat anda tentang iklan yang menggunakan kali-kali yang terang, ataupun muzik yang kuat, ataupun visual yang sangat dramatik? Bagi saya, selagi benda tu balance, selagi tu okey. Kalau tiba-tiba salah satu tu tidak balance, dia akan merosakkan iklan itu. Apa perasaan anda apabila anda melihat sesuatu iklan tu? Adakah anda rasa happy? Ataupun anda rasa annoyed? Bagi saya macam annoyed lah. Kadang-kadang tengok cerita lain, tiba-tiba ada iklan muncul. Kecuali kalau iklan tu saya betul-betul cari pasal iklan tu, saya rasa okey. Adakah anda rasa reaksi emosi anda itu mempengaruhi cara anda view sesuatu produk? Saya rasa ya. Sebab kalau tiba-tiba masa tu tengah depressed ataupun sedih, mungkin kalau saya tengok iklan yang gembira, macam iklan tu tak masuk dalam hati saya. Kecuali kalau saya tengah happy, mungkin iklan tu saya dapat rasa. So, kami akan memberi anda lihat satu iklan video ni. Lepas tu kita akan tengoklah kat sini. Berdasarkan iklan yang anda tengok tu, apa perasaan anda tengok cerita yang dibawakan dalam iklan? Perasaan? Bagi saya, perasaan saya seperti apa? Terkedu ada, terbawa emosi ada, kelakar pun ada. Ada tak? Boleh tak describe satu spesifik moment dalam cerita tu yang memberi kesan dari segi emosi? Bagi saya yang bawa emosi tu bila dekat hujung iklan tu ada dia tanya itu pakcik tu dia Pak Karim ke. Bagi saya tu macam plot twist yang saya tak expect. Jadi benda tu yang menimbulkan emosi macam kelakar jugalah. So, adakah karakter yang dibawakan ataupun situasi yang dalam cerita tu rasa relatable? Bagi saya benda tu relate dalam dunia kan. Dunia kita lah kan. Bila anak-anak dah berbesar nanti kan, dia semua pergi ke tempat jauh lah kan. Mesti orang tua-tua ataupun ibu bapa kita duduk kat rumah, rindu akan kehadiran kita kan. Bagi saya benda tu memang relate dengan kehidupan kita. Adakah story yang dalam iklan tu mengubah persepsi anda kepada brand Petronas ataupun mempengaruhi
Bagi saya, ya mungkin. Ya, bagi saya ya. Sebab mungkin bagi saya macam meningkatkan ataupun macam mana lepas tengok iklan tu saya macam tahu Petronas ni kreatif dalam menghasilkan animasi. Video animasi video lah. Okey, adakah cerita yang dibawakan itu menjadikan brand tu Petronas tu dilihat dari segi sudut positif? Bagi saya ya, sebab dia bawa dalam iklan tu terdapat emosi, kenang-kenangan, jalan cerita yang okey. Bagi saya ya, benda bagus untuk ramai. Adakah anda akan mempertimbangkan untuk membuat pembelian dengan barangan Petronas ataupun support diorang punya inisiatif selepas melihat iklan ini? Jawab ya atau tidak? Bagi saya ya, sebab tak salah kita nak support atau perniagaan dekat Malaysia ni kan. Sebab kata orang saling membantu antara satu sama lain. So, adakah anda rasa storytelling dalam periklanan ni lebih memberi kesan daripada hanya menunjukkan produk? Kenapa? Bagi saya jalan ceritanya mantap ataupun yang baik akan mempengaruhi produk tu. Kalau anda tunjuk produk tu saja, mungkin orang tak akan tertarik. Sebab orang tu tak nak pun. Orang tak tahu pasal produk kita. Kita kan daripada mula-mula kecil-kecil kan. Orang tak tahu apa betul produk, apa fungsi dia. Kalau kita ambil iklan yang mantap, jadi orang akan tertarik untuk lihat produk kita. So, adakah anda lebih cenderung untuk mengingati sebuah iklan tu yang mempunyai cerita ataupun lebih cenderung mengingat iklan yang hanya tunjukkan produk? Bagi saya lebih cenderung ingat produk yang ada jalan cerita dia. How does storytelling help you connect with the brand or product on a deeper level? Saya kebanyakan iklan yang saya tengok di iklan Petronas semuanya macam itu. Jadi saya tahu ni mesti iklan Petronas. So to my knowledge, you will be a great candidate to take part in this study. Would you be interested to take part? Yes. Okay. So boleh perkenalkan nama? Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anis Akmal bin Abdul Manap. Saya tahun ni berumur 24 tahun. Saya daripada School SMTC, Course Media Technology. Sekarang ni semester 4. Apa lagi? Okay, itu saja. Okay. So saya akan mulakan soalan yang pertama. Seberapa kerap anda menonton iklan dan untuk apa? Selalunya saya menonton iklan ni sebenarnya secara tidak sengaja, tapi selalunya akan jadi kekerapan jugalah bila saya masuk ke dalam aplikasi seperti YouTube. Macam kalau saya dengar lagu, saya masuk ke Spotify. Jadi saya dengar ataupun saya tengok iklan tu supposedly memang secara tak sengaja lah, tapi agak kerap. Okay, baik. So platform ataupun media apa yang anda selalu gunakan untuk tengok iklan? Platform yang selalu saya gunakan untuk tengok iklan ni adalah contohnya seperti YouTube, Spotify, kadang di Instagram dan juga saya juga meleri macam aplikasi Facebook. So, adakah anda melihat iklan itu secara rela ataupun anda terjumpa while watching other content? Pada saya ada macam iklan yang tertarik, saya akan untuk terus menonton iklan tu, tapi kadang iklan tu bagi saya macam tiada keperluan bagi saya dan tak mampu tarik minat saya akan pergi ke another content. Okey, apakah jenis iklan yang anda rasa minat untuk anda tengok ataupun senang untuk anda ingati? Contohnya, adakah iklan yang kelakar ataupun iklan yang membawa emosi ataupun iklan yang bermaklumat? Pada saya, iklan yang mampu bagi impact, bagi saya kesan, yang mampu buatkan saya mudah ingat adalah iklan yang memberi saya emosi lah. Jadi iklan yang ada emosi ni selalunya akan bagi perasaan, dan perasaan kita tu macam lagi mudah absorb, lagi mudah terima iklan yang mengandungi unsur emosi. Macam tu. So, kenapa anda rasa macam tu? Pada saya ni jenis orang yang macam ada empati. Saya tahu semua orang ada empati. Okay, tapi untuk iklan yang macam ada rasa boleh menyentuh perasaan tu, bagi saya dia jadi macam mudah untuk kita ingat. Kita macam lagi senang untuk serap dalam diri kita. Benda tu mampu membuatkan saya lebih
ingat benda tu dalam jangka masa yang lebih lama. So apabila anda melihat sesuatu iklan tu, apakah elemen yang dalam iklan tu yang menarik perhatian anda untuk tengok? Contohnya, adakah dari segi visual dia, adakah dari segi muzik ataupun mesej yang disampaikan atau apa-apa saja? Pada saya akan tengok pada cara dari segi storytelling. Lepas tu dari segi shot, of course saya akan tengoklah macam mana dari segi visual dia tu, sama ada mampu menarik segi perhatian ataupun tidak. Okey, kalau diberi pilihan, apakah elemen yang paling stand out? Elemen paling stand out pada saya visual dan juga pendengaran, maksudnya macam lagu macam tu. Kenapa anda rasa macam tu? Pada saya macam visual ni, of course kita tengok tu dia akan tarik kita punya minat dari segi pandangan. Jadi bila pandangan tu dia macam sync, orang kata apa, dia synchronize dengan lagu yang dia mainkan. Lagu yang dia mainkan synchronize dengan visual yang dia paparkan. Of course dia akan bagi satu impact yang lagi dalam dan membuat kita lagi tertarik untuk kita tonton iklan tu. Okay, apa pendapat anda tentang iklan yang menggunakan color yang terang, muzik yang kuat ataupun dramatic visual? Adakah itu lagi menarik perhatian anda daripada iklan yang lain? Pada saya iklan yang ada unsur macam visual dia yang ada color yang lebih vibrant ataupun muzik yang lebih kuat, bagi saya of course dia akan tarik minat saya. Cuma kalau dari segi lagu tu dia bukan masuknya macam terlalu kuat, tapi bagi dia punya elemen dia tu lebih kepada ke arah rancak macam tu. Jadi dia akan membuatkan kita lebih tertarik untuk dengar. Of course warna ya, dan lagu yang macam rancak, lagu yang chorusnya okey, of course dia akan tarik minat saya juga. Ya, apa perasaan anda apabila melihat sesuatu iklan? Adakah anda rasa happy, terinspirasi ataupun annoyed? Bagi saya ada dua. Ya. Iklan yang okey, saya akan layan je. Saya akan macam visual tu ataupun cara dia persembahkan, dia present untuk saya tu nampak macam saya okey untuk tengok, saya akan teruskan tengok. Tapi anda kata dia punya iklan tu dia tak berapa untuk tarik minat saya dan macam kurang dari segi visual dan juga audio dia, saya akan skip dan terus kepada konten yang saya nak tengok tu. So adakah anda rasa emotional reaction anda tu mempengaruhi cara anda view sesuatu brand ataupun produk tu, dan mengapa? Ya, bagi saya memang mempengaruhi tanggapan saya lah terhadap video yang apa yang saya tengok tu. Apa tadi yang produk tu? Cara anda melihat satu brand tu adalah berdasarkan emotional reaction anda. Pada saya selalunya kalau saya tengok iklan tu, saya lebih ketengahkan kepada konteks yang apa yang brand tu nak sampaikan. Kadang ada brand yang dia nak sampaikan tu dari segi storytelling. Macam kalau kita tengok ada certain brand tu, dia tak ketengahkan sangat dari segi dia punya brand tu dalam iklan sangat. Jadi pada saya saya okey kalau macam company tu dia ketengahkan brand, saya pun akan tertarik juga dengan brand yang company tu ketengahkan. Macam itulah kita kata. So sementara tadi saya dah bagi link untuk cik tengok kan iklan raya Petronas tu. Pada pendapat cik, apakah bagaimanakah cerita yang dalam apa perasaan cik tengok iklan tu? Dia main banyak elemen dan banyak emosi juga. Pada awal-awal kita tengok dia macam satu visual ataupun satu storytelling di mana orang tu dia nak pergi beraya. Lepas tu dia macam suasana orang kampung, beraya dekat kampung kan. Suasana yang meriah. Tapi bila tengah tu dia ada satu plot di mana yang tiba-tiba orang dah tak ada dekat rumah tu. Jadi dekat situ dia hadirkan elemen yang kita membuatkan kita ada rasa empati, kita rasa sedih, kita rasa kesian lah dekat kedua pasangan tu. Jadi dekat situ pun kita macam kita kesian. Dan bila hampir di akhir climax cerita tu, benda tu jadi macam dia plot pusing sikit. Rupanya dia salah
dia yang MC tu, main character tu rupanya dia bersalah beraya dekat rumah orang. Jadi dekat situ dia macam dia hadirkan pula mood humor, macam jenaka juga dekat situ. Walaupun humor dia tak terlalu bagi impact sangat yang besar, tapi dia bagi satu something yang kita boleh relate. Sebenarnya kalau kita tengok dekat masyarakat kita pun, kadang dekat raya pun kita boleh tersalah beraya dekat rumah orang, tersalah raya dekat rumah saudara mara orang lain ke, macam tu. Ada tak spesifik momen yang berberi kesan dari segi emosi? Spesifik momen yang bagi kesan dari segi emosi, macam first tu orang dah balik beraya, jadi dekat situ kita pun rasa macam, satu kita rasa sayu juga, satu lagi benda yang bagi emosi macam tadilah, kita tersalah beraya dekat rumah orang kan. Dekat situ jadi macam rasa malu tu dan rasa kelakar tu ada juga. Okay, so adakah cerita yang dibawakan dalam iklan tu mempengaruhi cara anda lihat brand Petronas tu? Kenapa? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak pun kenapa? Pada saya tidak. Ini daripada sudut pandang saya, sebab cara brand tu persembahkan iklan tu adalah macam, pada saya tak nampak yang dia nak tunjukkan kekuatan brand tu dalam iklan tu. Dia lebih kepada storytelling, di mana dia lebih tunjukkan kepada storytelling di mana benda ni yang sering berlaku dalam masyarakat, ataupun mungkin ia berlaku juga dalam masyarakat. Bagi saya benda ni dia tak bagi perspektif yang agak berat ataupun bagi apa-apa prasangka kepada brand tu. Pada pendapat anda, apakah yang boleh membuatkan cerita yang dibawakan dalam iklan tu memberi lebih impactful untuk anda ubah persepsi anda kepada brand ni? Bagi saya, benda yang perspektif yang boleh buat saya rasa lagi impactful tu, pada saya tak ada cadangan sangat, tapi bagi saya storytelling yang disampaikan oleh brand tu, bagi saya dia ada kesan. Cuma saya pun tak pasti apa benda yang elemen yang boleh bagi saya lagi impact. Pada saya, cara yang iklan ataupun brand tu persembahkan dari segi storytelling, visual, lagu, semua tu bagi saya memang dah cukup-cukup bagi entertainment bagi saya. Okey. Jadi adakah anda rasa storytelling dalam advertisement ni lebih berkesan daripada hanya menunjukkan produk? Dan mengapa? Pada saya ya, lebih berkesan daripada menunjukkan produk, sebab masyarakat pada hari ini dia lebih tumpukan benda yang lebih relate, lebih berkaitan dalam persekitaran ataupun rutin harian mereka. Jadi cara pendekatan yang dibawakan oleh brand Petronas ni bagi saya betul dan tepat, sebab benda yang dipaparkan ataupun benda yang dipersembahkan itu benda yang sering terjadi ataupun benda yang benda yang berlaku dalam persekitaran masyarakat kita. Macam tu. Anda rasa anda lebih ingat iklan yang ada penceritaan ataupun hanya menunjukkan produk? Saya lebih tertarik iklan ataupun advertisement yang lebih menunjukkan kepada penceritaan, sebab kita secara lumrahnya kita suka benda yang tidak terlalu direct. Kita suka benda yang boleh tarik attention kita tanpa kita sedar. Macam benda yang kita produk tu, kadang ada produk kita perlukan, ada produk yang kita tak perlukan. Jadi kadang kita bila mindset kita produk, bila satu brand tu dia terus tunjuk produk tu, kita hanya mindset kita macam kita nak orang tu just macam nak menjual macam tu kan. Jadi bila cara dia bawakan dalam penceritaan tu, dia lebih menarik minat saya lah. Nama saya Izwan Hakim bin Syaridun. Saya dari course Bachelor of Media Technology dari School of SMTC, School of Multimedia and Technology. Okey, soalan yang pertama. Seberapa kerap anda menonton iklan dan untuk apa? So untuk iklan, dia bukanlah, saya kerap tengok iklan untuk beberapa hari, and mostly like dia secara tak sengaja. Contohnya macam kita tengah scroll social media macam YouTube, IG ke TikTok, kadang-kadang kita tengah scroll tu and then ada naik iklan daripada Shopee ke ataupun daripada mana-mana jenama. So itulah dia.
apakah platform yang selalu anda tengok iklan? Mostly platform saya tengok is TikTok lah, sebab kita tahu TikTok ni dia punya engagement dia cepat, and the algorithm dia pun kalau nak FYP pun memang sangat cepat lah. Apakah jenis iklan, ni soalan kedua, apakah jenis iklan yang anda rasa menarik ataupun mudah untuk diingati? Contohnya, adakah iklan yang kelakar, iklan yang memainkan emosi ataupun iklan yang bermaklumat? Contoh kalau macam saya more kepada iklan yang bermaklumat, sebab dia iklan bermaklumat ni dia banyak sediakan fakta, and also kadang tu ada iklan yang ada tunjukkan statistik atau cara sesuatu servis ataupun produk tu cenderung untuk tarik dia punya audience. Apakah elemen yang dalam iklan yang selalunya menarik perhatian dari segi visual ke, muzik, mesej ataupun humor atau apa-apa saja? Pada saya sangat suka dengan satu iklan yang penuh dengan visual and penggunaan grafik, sebab iklan yang penuh dengan grafik and visual ni dia dapat capture kita punya attention, sebab mata kita ni memang sangat tertarik pada warna especially and font ataupun banyak grafik yang digunakan untuk setiap advertisement. Apa pendapat tentang iklan yang menggunakan color-color yang terang, muzik yang kuat dan juga visual yang dramatik? Adakah itu lebih menarik perhatian daripada iklan yang lain? Okey, pada saya penggunaan cahaya yang terang ataupun muzik yang kuat tu dia bukanlah salah, tapi dia kena ikut pada tema pada sesuatu periklanan tersebut. Okey. Sekejap Apa perasaan yang selalunya anda rasa selepas melihat sesuatu iklan? Adakah anda rasa happy, teruja ataupun annoyed? Untuk perasaan ni dia bergantung pada iklan tu sendiri. Contohnya kalau iklan tu yang beremosi atau memberi inspirasi, of course dia akan bawakan saya rasa macam semangat ataupun motivasi kepada diri saya sendiri. Especially bila iklan tu cerita pasal kisah-kisah orang yang dalam masalah ke ataupun cara dia bangun untuk menghadapi masalah tu. Jadi adakah anda rasa emotional reaction itu mempengaruhi cara anda view sesuatu brand ataupun produk? Yes, sebab contoh macam satu brand tu, if dia buat satu iklan, bukanlah dia buat satu iklan yang kosong. Of course dia ada message yang tersirat dia nak sampaikan. Jadi sesuatu iklan tu of course dia menunjukkan identiti brand tu sendiri. And ia memberi kesan juga kepada kita yang menonton lah sebagai audience. Okey, ini soalan yang kelima. Sebelum tu, saya dah bagi tengok iklan raya, Petronas Raya 2005, anak siapa ni. So, dah tengok kan? Dah. Okey, so apa pendapat, apa perasaan selepas melihat iklan raya tu? So, based on iklan raya tu, which is brand daripada Petronas tu sendiri, iklan tu memang sangat penuh dengan rasa empathy, also ada rasa inspirasi yang dalam diri kita. Contoh macam iklan tu, dia menggambarkan perjalanan seorang budak tu lah yang ada cabaran dia datang beraya, tapi it's quite plot twist dia sebab dia tersalah rumah kan. And apa yang saya nak sampaikan dalam iklan ni, penggunaan penceritaan emosi tu bukan sahaja menarik perhatian, tapi juga ia meninggalkan kesan yang berkekalan dalam diri kita juga as a audience. And ini menunjukkan kuasa daya tahan yang penting dalam kepentingan ataupun sokongan untuk sesuatu brand itu sendiri. Jadi kalau boleh sebut satu perasaan tu, apa perasaannya? Happy ataupun keliru ataupun apa? Perasaan tu bila lepas kita tengok video tu, of course macam terharu lah, sebab tak semua macam kita tak kenal pun orang. Kita dah tengok video tu kan, okay, saya as macam budak tu lah, okay, saya tak kenal pun orang tu, tapi dia macam emotion kita lah, sebab even kita orang tak kenal pun kita boleh still together and be Malaysia lah macam tu. Jadi dia relatable lah. Yes, relatable with the company itu sendiri. Okay. Berdasarkan iklan yang penceritaan dalam iklan tu, adakah ia mempengaruhi cara anda melihat brand Petronas? Dari segi mungkin lepas tengok iklan tu anda view sebagai positif ataupun mungkin anda view dari segi negatif? Okay, so lepas kita dah tengok video iklan tu, yes, dia mempengaruhi cara saya untuk lihat jenama itu sendiri, iaitu Petronas.
yang di mana Petronas ni cenderung kepada impact yang lebih positif lah. So sebabnya storyline cerita tu sendiri dia penuh dengan emosi, and also dia menyentuh hati saya sendiri lah. Yang apa mesej yang sampaikan adalah Petronas tu bukan sahaja sebagai satu syarikat, kita tahu sebagai satu syarikat petroleum ataupun bahan api kan, tapi dia juga sebagai satu jenama yang appreciate all the pengalaman manusia yang ada. And daripada situ juga kita tengok Petronas ni dia sangat berhubung dengan orang yang sebenar ataupun seperjuangan dengan dia. So from that, Adakah anda akan mempertimbangkan untuk membeli barang daripada Petronas ataupun support inisiatif dia selepas melihat iklan ini? Barang petroleum lah kan, of course. Sekejap sekali. Adakah anda akan mempertimbangkan pembelian anda daripada Petronas? Maksudnya mungkin lepas tengok iklan ni rasa macam nak beli barang, nak support dia orang macam tu. Yes, saya akan support apa produk yang dikeluarkan oleh Petronas, sebab kita tahu Petronas ni produk Malaysia, kebanggaan Malaysia. So of course kita kena support barangan Malaysia. Also from daripada iklan itu sendiri. Okey, soalan yang terakhir. Adakah anda rasa penceritaan dalam periklanan ni lebih berkesan daripada hanya menunjukkan sesuatu produk tu? Dan mengapa? Pada saya, ya. Untuk bercerita dalam iklan yang pada saya ia lebih berkesan daripada sekadar tunjuk produk itu sendiri. Sebabnya benda ni dia akan wujudkan satu hubungan ataupun emosi yang kuat dengan audience ataupun penonton itu sendiri. Walaupun produk dia jualkan ataupun servis dia adalah sebuah petroleum je, tapi cara disampaikan mesej dia melalui iklan ni sangat berkesan. And also melalui penceritaan ini juga brand Petronas ni boleh pamerkan nilai ataupun budaya ataupun tujuan mereka dengan cara yang lebih berkesan untuk menunjukkan sifat Malaysia itu sendiri. Jadi adakah anda lebih akan ingat iklan yang mempunyai jalan cerita daripada iklan yang hanya menunjukkan produk? Okay, so pada saya akan lebih ingat pada satu iklan tu pada jalan cerita saja. Sebab bila kita faham jalan cerita tu, kita akan of course perasaan emosi, apa-apa emosi ataupun macam sedih ke happy, of course akan terasa, and benda tu akan teringat dalam kita punya ingatan kita. Yes. Okay, setakat itu saja interview. Thank you. Sebelum kita habiskan interview ni, saya nak ucapkan terima kasih kerana telah sudi untuk di-interview. Selepas ni saya akan sediakan sebuah transkrip dan akan hantar kopi untuk anda review sama ada anda nak ubah ataupun nak buang apa-apa atau nak tambah apa-apa. So, saya akan habiskan interview setakat ini saja. Terima kasih. Alright, thank you. Sama-sama.